AI sepatutnya memulakan gelombang pemberhentian pekerja kola putih. Tetapi realitinya berbeza. Di bilik lembaga Fortune 500 di seluruh negara, beribu-ribu ejen AI sedang dimatikan. Bukan kerana mereka tidak berfungsi, tetapi kerana mereka adalah bom jangka dari segi undang-undang. Naratifnya ialah, gergasi teknologi membelanjakan segala-galanya untuk memenangi perlumbaan senjata AI. Tetapi, realitinya jauh lebih rumit. Mereka sedang mengurangkan liability daripada sistem mereka sambil mencurahkan berbilion-bilion untuk membangunkannya. Dan apabila semuanya reda, masih ada seseorang yang perlu membayarnya. Sistem lebuh raya antara negeri di Amerika Syarikat mempunyai panjang 48,000 batu. Ia mengambil masa 35 tahun untuk dibina dan menelan kos $630 bilion dalam nilai wang hari ini. Ia, dalam apa jua ukuran, adalah salah satu pelaburan infrastruktur yang paling berimpak dalam sejarah manusia. Sementara itu, syarikat teknologi besar akan membelanjakan $5 bilion pada tahun 2026 hanya untuk infrastruktur AI. Jumlah itu telah lebih daripada 2 kali ganda hanya dalam masa 2 tahun dan dijangka terus meningkat mencecah trilion dolar menjelang 2030. Malah, Goldman Sachs kini menganggarkan bahawa jumlah perbelanjaan infrastruktur AI dari sekarang hingga 2031 akan melebihi $1 trilion. Untuk jumlah wang sebegitu, anda pasti menjangkakan satu revolusi. Apa yang syarikat-syarikat ini dapat sekarang hanyalah beberapa sen untuk setiap dolar. Keseluruhan pasaran perkhidmatan AI global pada tahun 2025 hanya menjana sekitar $25 bilion berbanding ratusan bilion perbelanjaan infrastruktur. Apabila sebuah syarikat permulaan dari China bernama DeepSeek mendedahkan pada Januari 2025 bahawa mereka telah membina model AI yang kompetitif menggunakan chip Nvidia kelas rendah dengan kos kurang daripada $6 juta, ia kelihatan hampir mustahil. Tetapi ia tetap menggoncang pasaran, menghapuskan kira-kira $590 bilion daripada modal pasaran Nvidia dalam satu hari sahaja. Ia merupakan kerugian satu hari terbesar dalam sejarah pasaran saham Amerika Syarikat. DeepSeek jauh sekali daripada memusnahkan AI, hanya menimbulkan persoalan yang telah ditanya oleh setiap pelabur. Apa sebenarnya yang kita bayar? Syarikat yang membelanjakan wang ini bukan sekadar mempunyai wang itu. Mereka meminjamnya. Sementara Alphabet meningkatkan hutang jangka panjangnya 4 kali ganda pada tahun 2025 kepada $500 bilion. 5 syarikat teknologi terbesar telah mengeluarkan $108 bilion dalam bon baharu hanya pada tahun lepas. Bank of America kini menganggarkan bahawa perbelanjaan modal AI kini menggunakan 95% daripada aliran tunai operasi selepas dividen. Amazon menjangkakan penurunan 95% dalam aliran tunai bebas disebabkan oleh kos pembinaan AI mereka. Mereka, pada dasarnya, sedang menggadaikan masa kini mereka untuk masa depan yang masih belum tiba. Pertaruhan ini memang membimbangkan. Jika ia adalah syarikat permulaan yang mengejar gembar-gembor, itu satu hal. Tetapi ini adalah pengagih modal yang paling canggih di dunia. Apabila mereka berbelanja seperti ini, sama ada mereka tahu sesuatu yang kita semua tidak tahu, atau mereka terperangkap dalam sesuatu yang mereka tidak boleh hentikan tanpa mengakui mereka telah silap. Apapun, sesuatu telah rosak. Untuk memahami apa yang berlaku, anda perlu kembali ke saat seorang lelaki yang sedang berduka di Vancouver bertanya satu soalan mudah kepada chatbot syarikat penerbangan dan mengubah sejarah undang-undang korporat selama-lamanya. Pada hari neneknya meninggal dunia, Jack Moffat membuka komputer riba dan melayari laman web Air Canada untuk menempah penerbangan dari Vancouver ke Toronto. Dia hanya ada satu soalan. Adakah syarikat penerbangan itu menawarkan tambang belas kasihan dan bolehkah dia memohonnya selepas itu? Dia bertanya kepada chatbot dan chatbot itu menjawab ya. Chatbot itu memberitahunya supaya menghantar permohonan dalam tempoh 90 hari selepas pembelian dan diskaun akan diberikan secara retroaktif. Jadi Moffat menempah tiket, terbang ke Toronto, pulang ke rumah dan kemudian mengemukakan permohonan seperti yang diarahkan. Tetapi Air Canada menolaknya. Rupanya, polisi sebenar mereka memerlukan permohonan tambang belas ihsan dibuat sebelum perjalanan. Chatbot AI itu sebenarnya telah mereka-reka satu polisi yang tidak wujud, menyatakannya dengan penuh keyakinan dan menyebabkan seorang lelaki yang sedang berduka membeli tiket harga penuh berdasarkan satu pembohongan. Jadi, Moffat mengambil tindakan undang-undang. Dan apa yang berlaku seterusnya adalah sebab mengapa setiap peguam korporat di Amerika kini mempunyai pendapat tentang chatbot. Pembelaan undang-undang Air Canada sangat menarik. Mereka berhujah bahawa mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan atas maklumat yang diberikan oleh chatbot mereka kerana chatbot itu, petik, adalah entiti undang-undang yang berasingan dan bertanggungjawab atas tindakannya sendiri. Mereka telah menggunakan satu perisian untuk mewakili syarikat mereka dan apabila perisian itu menyebabkan kemudaratan, pendirian mereka pada dasarnya ialah jangan salahkan kami. Ahli tribunal, Christopher Rivers, tidak terkesan.
Walaupun chatbot mempunyai komponen interaktif, beliau menulis, ia masih merupakan sebahagian daripada laman web Air Canada. Sudah sepatutnya jelas kepada Air Canada bahawa mereka bertanggungjawab ke atas semua maklumat di laman web mereka. Tidak ada bezanya sama ada maklumat itu datang daripada halaman statik atau chatbot. Air Canada telah diarahkan untuk membayar $812 Kanada dan secara relatif jumlah itu kecil. Namun presidennya tidak. Keputusan itu dibuat pada Februari 2024. Apa yang berlaku selepas itu ialah panik korporat yang tidak pernah menjadi tajuk utama, tetapi boleh dilihat dalam bahagian risiko dalam pemfailan SEC. Pada tahun 2020, 4% syarikat awam menyebut AI sebagai risiko material dalam pemfailan tahunan mereka. Menjelang tahun 2024, jumlah itu meningkat kepada 43%. Dalam kalangan Fortune 500 secara khusus, 56% kini menyenaraikan AI sebagai faktor risiko rasmi. Dalam kalangan syarikat media dan hiburan, ia adalah 92%. SEC sendiri telah menghantar surat penguatkuasaan yang menuntut pendedahan yang lebih spesifik, disokong oleh $8.2 bilion dalam bentuk remedi keuangan pada tahun 2024 sahaja. Perubahan iklim mengambil masa berdekad-dekad untuk mencapai tahap pendedahan yang serupa dalam kalangan syarikat di seluruh Amerika Syarikat. AI melakukannya dalam masa 3 tahun. Apa yang telah ditetapkan oleh keputusan Air Canada ialah apa sahaja yang AI anda katakan kepada pelanggan, itu bermakna anda yang mengatakannya. Anda tidak boleh memindahkan liability kepada perisian yang anda gunakan. Anda tidak boleh sekadar menuding ke arah mesin dan kemudian berpura-pura tidak bersalah. Anda adalah mesin itu. Untuk teknologi yang tidak dapat menjamin ia tidak akan mereka-reka sesuatu, keputusan itu telah mencipta satu kepastian mutlak. Gunakan AI secara besar-besaran dan akhirnya liability akan menyusul. Persoalan yang lebih besar ialah, adakah akan ada sesiapa yang tinggal untuk membayar bil itu? Pada Julai 2024, firma penyelidikan dan penasihat Gartner meramalkan bahawa sekurang-kurangnya 30% projek Gen AI perusahaan akan ditinggalkan selepas bukti konsep menjelang akhir 2025. Menjelang April 2026, mereka terpaksa menyemak semula anggaran asal mereka. Rupanya, sebenarnya lebih kurang 40% projek AI perusahaan yang dimulakan dalam 2 tahun sebelumnya akan dibatalkan sebelum sempat dilancarkan. Secara berasingan, Gartner kini meramalkan bahawa lebih 40% projek AI agentik, iaitu generasi seterusnya, alat AI yang kini menjadi pertaruhan syarikat-syarikat, akan dibatalkan menjelang akhir 2027. Tanah perkuburan itu terus bertambah. S&P Global Market Intelligence memberikan angka yang lebih terperinci mengenainya. Purata organisasi membatalkan 46% bukti konsep AI sebelum sampai ke peringkat pengeluaran. Daripada projek yang dimulakan, hanya 48% yang berjaya ke peringkat pengeluaran, dengan purata 8 bulan antara prototipe dan pelancaran. Itu bermakna 8 bulan masa kejuruteraan, kos infrastruktur dan perhatian eksekutif hanya untuk peluang separuh-separuh untuk benar-benar melancarkan sesuatu pada akhirnya. McKinsey, satu lagi firma perunding, telah menjalankan tinjauan ke atas organisasi di seluruh dunia pada akhir tahun 2025 dan mereka mendapati bahawa 88% menggunakan AI sekurang-kurangnya dalam satu fungsi perniagaan. Jika itu kedengaran seperti kisah kejayaan, sebenarnya tidak. Hanya 39% yang melaporkan sebarang impak yang boleh diukur terhadap pendapatan. Paling banyak, 61% melaporkan tiada impak kewangan yang bermakna terhadap perniagaan mereka sama sekali. Kira-kira 6 daripada 10 syarikat telah menggunakan AI dalam operasi mereka dan tidak dapat menunjukkan pulangan yang boleh diukur yang telah mereka perolehi. Sebab-sebabnya cukup biasa sehingga Gartner telah menyatakannya dengan jelas. Kualiti data yang lemah, kawalan risiko yang lemah, kos yang meningkat dan nilai perniagaan yang tidak jelas. Setiap projek menelan kos antara 5 hingga 20 juta dolar untuk dibina dan dilaksanakan. Dan jika didarabkan dengan ribuan inisiatif Fortune 500, anda sedang melihat puluhan bilion dolar yang terkubur di tanah perkuburan korporat. Keadaannya menjadi lebih teruk untuk syarikat teknologi besar. Satu tinjauan Deloitte 2024 mendapati bahawa 47% pengguna AI perusahaan mengaku telah membuat sekurang-kurangnya satu keputusan perniagaan utama berdasarkan kandungan yang dicipta oleh AI semata-mata. Dalam erti kata lain, hampir separuh telah mempercayai halusinasi dengan akibat di dunia sebenar. Memang diakui, banyak perkara telah berubah sejak 2024. Revolusi kecekapan masih merupakan kemungkinan yang diidamkan apabila AI agentik semakin maju. Tetapi anda tidak akan menjadi manusia jika anda tidak pernah tertanya-tanya,
Mengapa kelemahan yang anda lihat sendiri nampaknya tidak wujud dalam perkiraan pasaran? Terdapat satu jenis ketakutan korporat yang khusus yang muncul di tempat yang anda paling tidak jangka, iaitu kontrak insurans. Pada asasnya, jika orang yang keseluruhan model perniagaan mereka bergantung kepada keupayaan mereka untuk menetapkan harga risiko dengan betul, menganggap sesuatu itu tidak boleh diinsyuranskan, itu biasanya merupakan satu amaran besar. Pada Januari 2026, Insurance Services Office telah memperkenalkan pengecualian baharu yang menyasarkan AI generatif. Pada asasnya, jika AI generatif menyebabkan kerosakan, jangan anggap anda dilindungi. Bahasa polisi baharu mula mengecualikan tuntutan yang berkaitan dengan teks, imej, audio, video dan kod yang dijana oleh AI. Itu merangkumi setiap model bahasa besar yang pernah dibina. Chatbot, AI Copilot, ejen autonomi, semuanya dilingkari dengan dakwat hitam dan dikecualikan daripada polisi yang melindungi 82% perniagaan di Amerika Syarikat. Pada tahun 2024 dan 2025, syarikat insurans telah mempersempit pelindungan AI dalam polisi sedia ada dengan mengetatkan bahasa dan menambah pengecualian. W.R. Berkeley telah memperkenalkan pengecualian AI mutlak merentasi pelindungan pengarah dan pegawai, kesilapan dan kelalaian serta liability fidusiari. AIG melihat perkara itu dan mereka berkata, "Baiklah, kami juga akan melakukan perkara yang sama." Great American Insurance turut mengikutinya. Chubb, Travelers, Berkshire Hathaway telah menerima kelulusan pengawal seliaan negeri untuk pengecualian mereka sendiri. Pengawal selia negeri telah meluluskan lebih daripada 80% permintaan tersebut. Industri ini pernah mengalami perkara seperti ini sebelum ini. Sedekad lalu, insurans cyber melalui kitaran yang sama. Terdapat pelindungan tersirat sehingga tuntutan semakin banyak. Dan kemudian, datanglah pengecualian. Akhirnya, produk berasingan muncul dengan premium yang kebanyakan syarikat tidak mampu tanggung. Pasaran liability AI sedang mempercepatkan kitaran yang sama. Syarikat insurans bukanlah pelaku moral. Mereka tidak mengecualikan sesuatu kerana mereka merasakan ia tidak menyenangkan. Mereka mengecualikannya kerana perkiraannya tidak menjadi. Mereka cuba mengambil kira liability AI dalam penetapan harga sepanjang tahun 2024 dan 2025. Dan 42% syarikat insurans melaporkan bahawa mereka langsung tidak menjejak sebarang metrik risiko AI. Apabila anda tidak dapat mengukur risiko, anda tidak dapat menetapkan harganya. Dan apabila anda tidak dapat menetapkan harganya, anda akan mengecualikannya. Sistem undang-undang berkata, apa sahaja yang dilakukan oleh AI anda yang melakukannya. Industri insurans berkata, dan kami tidak akan menanggung perkara itu, yang menyebabkan setiap syarikat yang masih menjalankan pelaksanaan AI yang digunakan oleh orang awam menanggung keseluruhan liability itu sendiri. Semuanya di atas perkakasan yang pada masa yang sama sedang kehilangan sebahagian besar nilainya. Pada musim panas tahun 2023, jika anda ingin menyewa satu GPU NVIDIA H100 chip asas dalam permulaan perlumbaan senjata AI, anda perlu membayar antara $7 hingga $10 sejam. Untuk membeli satu secara terus di pasaran sekunder, anda perlu membayar antara $40,000 hingga $50,000 bagi setiap kad. Syarikat permulaan meletakkan H100 pada kunci, kira-kira mereka seperti aset, dan kapitalis teroka bertanya kepada syarikat portfolio berapa banyak yang mereka ada dalam rekod mereka. Modal pasaran NVIDIA tidak lama kemudian melepasi ambang $1 trilion dan ia terus meningkat. Pada Februari 2026, ia mencecah $5 triliun. H100 untuk seketika yang singkat dan memeningkan adalah perkakasan paling bernilai strategik di bumi. Hari ini, anda boleh menyewanya dengan harga $2 sejam. Pada Jun 2025, AWS menurunkan harga H100 sebanyak 45% dalam satu malam. Pasaran sekunder runtuh sejurus selepas itu. GPU yang pernah dijual sehingga $50,000. Semasa ledakan AI, tiba-tiba bernilai kurang daripada separuh jumlah itu. Keseluruhan sistem pelayan H100 yang dahulunya berharga lebih daripada $350,000 kini diniagakan pada sebahagian kecil daripada nilai puncaknya. Lebih 300 penyedia awan GPU baharu memasuki pasaran pada tahun 2025 sahaja. Semuanya menjual kapasiti yang tiada siapa beli pada kadar yang dijangkakan. Beribu-ribu syarikat sedang menimbang di mana hendak menjual kad tersebut walaupun mengalami kerugian. Ia adalah perbezaan antara mampu membayar gaji atau tidak mampu membayar gaji. Ini menandakan masalah yang lebih mendalam mengenai tesis infrastruktur yang membenarkan keseluruhan pembangunan tersebut. Hujahnya sentiasa bahawa kuasa pengiraan adalah terhad. Kekurangan itu mencipta nilai. Dan sesiapa yang mengawal kuasa pengiraan terbanyak akan menang dalam perlumbaan AI. DeepSeek telah memecahkan hujah itu dengan membina model yang setanding dengan GPT-4 menggunakan bajet yang Meta gunakan untuk catering. Industri telekomunikasi belajar daripada pengalaman pahit pada akhir 1990-an.
Apabila syarikat-syarikat melabur lebih daripada $500 bilion dalam kabel jentian optik berdasarkan unjuran pertumbuhan trafik internet tahunan sebanyak 1000%. Apabila penjanaan wang terhenti, pasaran hutang ditutup. Beribu-ribu batu gentian optik dibiarkan tidak digunakan selama bertahun-tahun, dimiliki oleh syarikat-syarikat yang sudah tidak wujud lagi. Aset itu memang wujud, tetapi model perniagaan yang dibina di atasnya tidak. Sebanyak mana pun pembinaan gentian optik oleh Google pada tahun 2010-an, tidak dapat membetulkan keadaan itu. Jualan lambakan Hajj 100 adalah lambakan gentian tahun 2025. Perkakasan itu memang wujud. Pendapatan sepatutnya menyusul, tetapi ia tidak berlaku. Hari ini, syarikat-syarikat bernilai trilion dolar yang melihat perkakasan mereka susut nilai telah membuat keputusan yang dibuat dengan penuh perhitungan tentang apa yang perlu dilakukan dengan wang tunai mereka sebaliknya. Ada satu langkah yang diambil oleh syarikat korporat apabila mereka percaya saham mereka sendiri adalah pelaburan yang lebih baik daripada masa depan mereka. Mereka ambil wang tunai mereka dan gunakannya untuk membeli balik saham mereka sendiri. Ini mengurangkan jumlah saham yang beredar, meningkatkan pendapatan sesaham yang kemudian menaikkan harga saham. Pelabur suka perkara ini. Lembaga pengarah pun suka. Semua orang menang. Namun, ini adalah isyarat bahawa orang paling bijak dalam bilik itu telah melihat setiap peluang yang ada dan mereka memilih untuk tidak bertaruh pada masa depan. Sebaliknya, mereka bertaruh pada perkara yang sudah menghasilkan wang hari ini. Sepanjang 5 tahun lepas, syarikat-syarikat yang paling lantang mengenai revolusi AI telah melakukan perkara ini pada skala yang sukar untuk difahami sepenuhnya. Alphabet telah membelanjakan kira-kira $280 bilion untuk membeli semula saham mereka sendiri. Meta dan Microsoft telah membelanjakan berpuluh-puluh bilion. Apple, yang hampir tidak bercakap tentang AI sehingga baru-baru ini, telah membelanjakan $704 bilion untuk membeli semula saham mereka sendiri sepanjang dekad yang lalu. Itu lebih banyak daripada keseluruhan nilai pasaran 488 syarikat dalam SP500. Kemudian, bil pusat data mula bertambah, semua wang itu hilang. Pada September 2024, Microsoft berjanji kepada para pemegang saham satu program pembelian semula saham bernilai $60 bilion. Ia menandakan bahawa syarikat itu mempunyai banyak wang, yakin dan komited untuk mengembalikan wang tunai kepada pemiliknya. Setahun kemudian, sebanyak $57.3 bilion daripada janji itu masih belum disentuh langsung. Microsoft tidak mengubah pendiriannya, tetapi setiap dolar lebihan telah dialihkan untuk membayar pelayan, pusat data dan infrastruktur AI sebaliknya. Dalam arti kata lain, mereka sudah mengeluarkan komitmen itu. Cuma mereka tidak mampu menunaikannya. Beginilah rupa perlumbaan senjata AI dari dalam. Cerita yang dijual adalah tentang keyakinan melangkah ke masa depan. Realitinya adalah kelam kabut untuk mendapatkan dana baginya. Syarikat-syarikat sedang ditekan antara jangkaan pelabur dan kos infrastruktur AI yang semakin melambung tinggi. Bagi Microsoft, itu telah membawa kepada komitmen sebanyak $60 bilion yang tercatat dalam buku, seperti janji hutang yang tiada siapa boleh kutip. Aliran tunai bebas. Alphabet dijangka merosot hampir 90% pada tahun 2026 daripada $73.7 bilion turun kepada $8.2 bilion. Dan pada tahun 2025, Alphabet, Amazon, Oracle, Meta dan Microsoft telah mengeluarkan hutang baru sebanyak $121 bilion melalui bond untuk memastikan operasi terus berjalan. Itu adalah 4 kali ganda daripada apa yang dipinjam oleh seluruh industri teknologi secara purata dalam mana-mana tahun dekad sebelumnya. Revolusi AI sedang dibiayai melalui kredit, bukan keuntungan. Dan carta organisasi yang sepatutnya membuktikan perkara ini berkesan telah mula berubah. Pada suatu ketika pada tahun 2023, seseorang di Jabatan Komunikasi Korporat menaik perkataan AI generatif dalam satu siaran akhbar dan benar-benar berasa teruja dengan pekerjaan mereka. Frasa itu terasa berbobot. Ia penuh misteri. Ia memberi gambaran bahawa mesin itu sedang mencipta sesuatu, berfikir, hampir seperti menjana. Perkataan itu telah banyak membantu banyak syarikat yang sebenarnya tidak tahu apa yang mereka akan lakukan dengan teknologi tersebut. Menjelang tahun 2026, dorongan untuk AI generatif telah berubah menjadi aliran kerja berasaskan ejen. Korang ramai bercakap tentang orkestrasi proses autonomi dan automasi pintar. Ia adalah teknologi yang sama, tetapi janji tentang apa yang mampu diberikannya jauh lebih kecil. Hari ini, jurang antara cara orang bercakap pada tahun 2023 dan pada tahun 2026 memberitahu anda hampir segala-galanya yang anda perlu tahu tentang apa yang berlaku di antara tempoh itu. Perbualan telah beralih daripada kemungkinan kepada bukti
daripada apa yang boleh dilakukannya kepada apa yang sebenarnya telah dihasilkannya. Syarikat-syarikat yang berjaya bertahan daripada kegagalan pelaksanaan projek AI melakukannya dengan mengecilkan, mempersempit dan menjadikan projek AI mereka lebih sukar untuk disaman. Bukannya dengan melaburkan semua wang mereka ke dalam chatbot yang boleh menjawab apa sahaja soalan atau AI yang boleh menulis strategi syarikat dengan baik. Ini bermaksud ialah banyak perisian penghalaan yang menghantar tiket khidmat pelanggan ke jabatan yang betul dan AI yang mengimbas kontrak untuk klausa yang tidak standard, perkara yang membosankan, khusus dan boleh diukur. Perkara yang silap tetapi masih boleh dikesan manusia sebelum menelan kos yang tinggi. Dan jawatan kerja juga mencerminkan perkara itu. Pada tahun 2025, 26% organisasi mempunyai ketua pegawai AI atau CAIO. Menjelang tahun 2026, jumlah itu melonjak kepada 76%, meningkat 3 kali ganda dalam setahun. Menurut kajian IBM terhadap 2,000 CEO di 33 negara. Tetapi jika anda membaca butiran terperinci tentang apa sebenarnya tugas CAIO yang diambil bekerja, jelas bahawa peranan itu telah berubah secara asas. Dulu, mereka adalah pendukung AI yang mempromosikan teknologi tersebut. Kini, mereka adalah eksekutif yang bertanggungjawab terhadap perkara seperti pengurusan risiko, pematuhan peraturan dan tadbir urus. Akta AI EU akan berkuat kuasa sepenuhnya pada Ogos 2026 yang mewajibkan syarikat untuk mengenal pasti dengan tepat siapa yang bertanggungjawab apabila AI mereka menyebabkan kemudaratan. Ketua Pegawai AI, CAIO, kini semakin menjadi individu yang namanya tertera pada borang tersebut. Mungkin bukan deskripsi kerja yang dibayangkan oleh sesiapa pun ketika gelaran itu dicipta. Tetapi beginilah keadaannya sekarang. Sementara itu, isi perbincangan dalam panggilan laporan pendapatan juga telah berubah secara senyap. Dikuasakan oleh AI sudah tidak relevan. Kini, aliran kerja yang berfokuskan hasil menjadi keutamaan. Yang mana, jika anda membacanya dengan perlahan, ia adalah cara yang sangat mahal untuk mengatakan bahawa AI melakukan tugas tertentu dan anda boleh mengukur sama ada ia berjaya atau tidak. Impian yang menghasilkan pembinaan bernilai $725 bilion itu sebenarnya lebih dekat kepada fiction science. AI yang boleh mengendalikan seluruh jabatan, menulis strategi, menggantikan seluruh pasukan atau apa sahaja yang anda bayangkan. Kayo dengan senarai semak, pematuhan dan kewajipan Akta AI EU kini melakukan kerja yang tidak akan dikenali oleh mereka yang menulis siaran akhbar asal. Revolusi itu akhirnya bekerja di peringkat pengurusan pertengahan. Dan sebab ia berakhir di situ adalah sesuatu yang industri cuba putar belitkan sejak awal lagi. Pada tahun 2023, ketika ChatGPT masih sekadar bayangan dalam fikiran ramai orang, peguam Stephen Schwartz dan Peter Ludika telah memfailkan satu hujahan undang-undang di daerah selatan New York. Hujah itu memetik kes-kes yang kedengaran sangat nyata dengan nama-nama yang juga kedengaran sangat nyata dan keputusan yang kelihatan benar sebagai presiden. Vargas Lemlun, China Southern Airlines, Martinez Loan, Delta Airlines dan Shabun Loan, Egypt Air. Dan kemudian Hakim P. Kevin Castell menyemaknya dan tiada satu pun yang wujud. ChatGPT telah mencipta semuanya. Dengan keyakinan penuh, Schwartz dan Laduka telah dikenakan tindakan disiplin, dimalukan secara terbuka dan nama mereka kini kekal terikat dengan salah satu dokumen undang-undang paling memberi amaran dalam sejarah kehakiman Amerika, Mata Loan. Avianca. Itu berlaku pada tahun 2023. Keadaan tidak bertambah baik. Pada Ogos 2025, Hakim Daerah AS, Alison Batches, telah mengenakan tindakan disiplin terhadap seorang peguam yang hujahnya mengandungi 12 rujukan palsu atau tidak disokong daripada 19. Sebuah mahkamah di California telah memerintahkan dua firma guaman membayar lebih $31,000 dalam bentuk yuran kerana mengemukakan apa yang digambarkan oleh hakim sebagai penyelidikan palsu yang dihasilkan oleh AI. Pada Februari 2025, 3 peguam dari firma nasional Morgan & Morgan telah dikenakan tindakan disiplin atas perkara yang sama. Kini terdapat lebih 1,600 kes yang didokumenkan melibatkan halusinasi yang dihasilkan oleh AI. Dengan 79% peguam melaporkan bahawa mereka menggunakan alat AI secara dalaman dalam amalan mereka. Kenapa perkara ini terus berlaku? Kenapa ia masih belum dapat diselesaikan? Sebenarnya, kerana ia memang tidak boleh diselesaikan. Model bahasa besar sebenarnya sangat lemah dalam mencari maklumat. Ia tidak disesuaikan untuk mendapatkan fakta daripada pangkalan data tertentu dan menyerahkannya kepada anda dengan mudah.
Sebaliknya, keseluruhan mekanisme mereka dari awal hingga akhir adalah untuk meramalkan perkataan seterusnya yang paling mungkin secara statistik berdasarkan corak yang dipelajari daripada data latihan. Itu sahaja. Apabila output tidak lagi benar, tiada sebarang amaran dalaran yang berbunyi. Jarang sekali LLM tempatan anda akan merendahkan diri untuk mengakui bahawa ia sebenarnya tidak begitu pasti tentang fakta itu atau bagaimana ia sampai ke situ secara logik. Model akan menghasilkan sambungan yang paling kedengaran munasabah. Kadang-kadang ia sangat tepat. Kadang-kadang ia Vargas versus China Southern Airlines. Satu kes yang sebenarnya tidak wujud diterangkan dengan begitu meyakinkan kepada seorang hakim persekutuan. Pada tahun 2025, penyelidik OpenAI membuktikan perkara ini. Kesimpulan mereka ialah halusinasi LLM merupakan sebahagian besar daripada cara sistem ini menjana teks sehingga ia menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan secara matematik. Mekanisme ramalan yang sama yang menjadikan ia berguna adalah mekanisme yang sama yang menyebabkan ia berbohong. Anda tidak boleh mempunyai satu tanpa yang lain. Nombor-nombor itu tidaklah memberangsangkan. Penanda aras tahun 2026 merentasi 37 model mendapati kadar halusinasi antara 15% hingga 52%. Itulah model-model terbaik yang boleh dibeli dengan wang. Model yang paling boleh dipercayai pun masih melakukan kesilapan 1 daripada 7 kali. Universiti Stanford mendapati kadar antara 58% hingga 88% dalam pertanyaan undang-undang secara khusus. Dalam ringkasan kes perubatan, 64% mengalami halusinasi tanpa langkah pencegahan. Purata industri bagi model-model terkemuka adalah sekitar 22%. ini bermakna AI yang syarikat anda gunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan membuat kesilapan dengan yakin dalam 1 daripada setiap 5 interaksi. Beberapa model penakkulan yang lebih baharu menghasilkan halusinasi lebih banyak berbanding model lama. Teknologi ini tidak menuju ke arah sifar. Ia hanya semakin kurang teruk berbanding sebelum ini yang sangat berbeza. Seorang pekerja manusia yang sering salah fakta pada kadar sebegini tidak akan bertahan minggu pertama di tempat kerja. Fakta bahawa sistem-sistem ini digunakan oleh jutaan orang serentak sepatutnya menimbulkan satu lagi persoalan yang jelas. Jika inilah teknologinya, siapa sebenarnya yang menjana wang daripadanya? sementara syarikat Fortune 500 Sibuk membatalkan chatbot, sebuah firma bernama Jane Street mencatatkan hasil dagangan bersih sebanyak $39.6 bilion pada tahun 2025. Itu lebih banyak daripada Goldman Sachs. Ia lebih banyak daripada keseluruhan operasi dagangan JP Morgan. Dan semua itu dihasilkan oleh kira-kira 3,000 orang yang bekerja di 4 pejabat menggunakan sistem AI. Pada suku kedua, tahun 2025 sahaja, Jane Street memperoleh $10.1 bilion. Ia merupakan rekod bagi mana-mana firma dagangan dalam sejarah. sebagai perbandingan Citadel Securities mencatatkan $12.2 bilion untuk sepanjang tahun. Peningkatan sebanyak 25% berbanding tahun 2024. Hudson River Trading mencatatkan $12.3 bilion. Firma-firma ini secara gabungan mengendalikan lebih daripada separuh hasil aktiviti market making yang diperoleh dalam dagangan kuantitatif di seluruh dunia. Mereka adalah, dengan apa jua ukuran, operasi AI yang paling menguntungkan di dunia. Sebab anda tidak banyak mendengar tentang mereka. Dalam perdebatan AI adalah mudah. Sistem mereka tidak menulis email atau menjawab tiket khidmat pelanggan. Mereka melaksanakan dagangan dalam masa beberapa mikrosaat melibatkan $2 trilion dalam jumlah equity bulanan. Dalam dunia itu, data sangat bersih dan maklum balas sangat segera. Sehingga sebarang halusinasi akan serta-merta didedahkan sebagai kesilapan yang mahal. Kuasa pengkomputeran adalah sama, tetapi gelung maklum balas tidak. Apabila AI Jane Street melakukan kesilapan, pasaran akan memberitahunya serta-merta dan mengenakan bayaran atas kesilapan itu. Lupakan tempoh tangguh 90 hari sementara pelanggan membuat aduan undang-undang. Tiada sebarang keputusan tribunal sama ada output itu mengelirukan atau tidak sejak awal lagi. Kesilapan bermaksud kerugian kewangan, malah boleh menyebabkan kemusnahan kewangan bagi sesetengah pihak, yang seterusnya mencetuskan latihan semula serta-merta. Sistem ini bertambah baik kerana ia tidak mampu untuk tidak berbuat demikian. Pemenang revolusi AI setakat ini ialah syarikat-syarikat yang telah menemui masalah di mana jawapan salah dapat dikesan dengan cepat, melibatkan kerugian wang sebenar dan memaksa pembetulan serta-merta. Model AI ini mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh chatbot perusahaan. Pengadil yang sangat jujur. Syarikat yang tidak memilikinya adalah mereka yang terpaksa melihat pusat data kosong dan bil tenaga yang tidak berbayar. Dan bil pada tahun 2026 akan tiba masanya untuk dibayar. CoreWeave ialah
Bergantung kepada siapa yang anda tanya, sama ada syarikat infrastruktur AI yang paling penting di Amerika atau kisah amaran yang paling memberi pengajaran. Ia berkembang daripada $16 juta dalam hasil pada tahun 2022 kepada 1.9 bilion pada tahun 2024. Ia mefikam mumkun dan mengendalikan kelompok GPU yang menjana sebahagian besar pembinaan infrastruktur AI. Ia juga mempunyai $0.5 bilion dalam jumlah hutang, 7.5 bilion dalam bayaran faedah yang perlu dibayar menjelang akhir 2026. 62% daripada hasilnya datang daripada satu pelanggan sahaja, iaitu Microsoft. Microsoft yang sama itu baru sahaja memberitahu para pemegang saham bahawa aliran tunai bebasnya sedang merosot dan program pembelian balik saham bernilai $60 bilion tidak digunakan kerana ia tidak mampu untuk melaksanakannya. Itu sudah pasti satu pertaruhan yang sangat mahal hanya pada satu hubungan. Pembinaan pusat data AI mula kelihatan biasa kepada ahli sejarah keuangan, sama seperti ledakan telekom yang berakhir dengan jentian optik terbiar pada tahun 2001 dan $2 trilion nilai pasaran lenyap dalam masa 2 tahun. Infrastruktur itu memang wujud, Tetapi hasilnya tidak pernah muncul. Sekarang keadaan mula berubah lagi. Pelabur Michael Burry, lelaki yang meramalkan kejatuhan keuangan 2008, telah berhujah bahawa hyperscaler menyusut nilai chip Nvidia dalam tempoh 5 hingga 6 tahun. Maksudnya, walaupun jangka hayat ekonomi sebenar chip itu lebih dekat kepada 2 atau 3 tahun. Beliau menganggarkan jumlah susut nilai yang tidak diiktiraf dalam industri ini sekitar $176 bilion sehingga tahun 2028. Sementara itu, makmal AI China semakin mengecewakan jurang prestasi dengan model termaju Amerika dalam masa beberapa minggu sahaja dengan kos yang jauh lebih rendah. Model open weight baharu dari China boleh menandingi GPT-5 dalam penanda aras kejuruteraan pada 1/6 harga setiap token. Kecerdasan semakin murah dengan lebih cepat berbanding infrastruktur yang dibina untuk menjualnya boleh susut nilai. Kira-kira separuh pusat data di Amerika Syarikat yang dirancang untuk tahun 2026 sudah pun menghadapi kelewatan atau pembatalan. Dan kini, Nvidia telah melancarkan sebuah komputer meja DGX Spark yang berharga $4,700. Ia diletakkan di sebelah monitor anda dan ia menjalankan model-model yang 2 tahun lalu memerlukan satu bilik pelayan penuh. Jika tahap kuasa pengkomputeran seperti itu boleh diletakkan di atas meja, permintaan untuk pusat data bernilai berbilion dolar tidak semestinya runtuh. Ia hanya perlu berkembang lebih perlahan daripada apa yang dijanjikan kepada pelabur. Dan jurang antara unjuran dan realiti, itulah yang telah menjadikan infrastruktur bernilai $5 bilion satu kesilapan yang sangat mahal. Dan kini, semua orang boleh melihatnya. Nampaknya revolusi AI tidak memenuhi gembar-gemburnya. Malah, ia mungkin lebih teruk. Saksikan kadar pembakaran tunai $115 bilion. Gelembung AI baru sahaja pecah. Saksikan mengapa tanda amaran sedang berkelip untuk syarikat teknologi besar atau klik pada video ini.